Premis filem ini berlatarkan masa depan distopia di mana umat manusia telah pupus sepenuhnya. Sebelum kepupusan tersebut, para saintis telah mengaktifkan sebuah bangker sebagai pelan sandaran untuk menghuni semula bumi. Bangker ini dikendalikan oleh sebuah robot AI yang dipanggil Mother. Dia diberi tanggungjawab untuk memilih daripada beberapa embrio manusia dan membesarkan seorang manusia yang efisien untuk menjadi pelindung kepada generasi akan datang. Pada awal filem, Mother meneliti 63,000 embrio manusia dan memilih satu yang sihat untuk dibesarkan. Dia meletakkannya di dalam gestation chamber, sebuah peranti canggih yang membangunkan embrio menjadi bayi dalam masa 24 jam sahaja. Sambil dia menunggu bayi itu membesar di dalam rahim buatan tersebut, bunyi tembakan kedengaran di luar fasiliti. Dia kembali keesokan harinya dan mengeluarkan bayi perempuan yang baru lahir itu dari rahim tersebut. Adegan diikuti dengan detik-detik Mother membesarkan kanak-kanak itu. Dia melihat daughter berjalan buat pertama kali, menjaganya ketika dia menangis dan sangat menyayanginya. Pada masa lapang, daughter dan Mother membuat origami bersama-sama. Mother malah mengajarnya menari, memasak dan berlawan. Apabila daughter mencapai usia yang sesuai, Mother menunjukkan kepadanya embrio-embrio lain dan memberitahunya tentang matlamat hidupnya di dunia ini. Beberapa tahun kemudian, daughter menginjak remaja. Dia sering menonton video tentang manusia di tabletnya. Walaupun dia salah seorang daripada mereka, dia kagum dengan sifat semula jadi manusia. Suatu hari, apabila timbul masalah teknikal pada tangan Mother, daughter membaikinya dengan mudah. Ini membuatkan Mother sedar bahawa dia telah menjalankan tugas yang baik dalam membesarkan daughter. Setiap hari selama sejam, Mother mengajar daughter tentang moral dan etika. Dia memberikan soalan-soalan hipotetik untuk menguji moralnya. Matlamat utamanya adalah untuk membiasakan daughter dengan konsep kemanusiaan. Tidak lama lagi, dia perlu menduduki ujian akhir yang akan menunjukkan keberkesanan didikan Mother. Satu malam, daughter sukar untuk tidur, jadi dia menonton video manusia di tabletnya. Tiba-tiba, bekalan elektrik terputus. Dia keluar mencari Mother dan mendapati Mother juga kehabisan kuasa. Dia mendapati kabel yang putus menjadi punca gangguan elektrik tersebut. Sambil berfikir apa yang mungkin menyebabkannya, dia terdengar bunyi decitan tikus. Daughter tidak pernah melihat haiwan hidup sebelum ini. Dengan teruja, dia muat perangkap tikus dan membaiki kabel tersebut. Sementara menunggu elektrik kembali, dia menangkap tikus itu dan memerhatikannya dengan penuh minat. Selepas dicas semula, Mother menemuinya bersama haiwan itu dan merampasnya. Kehadiran tikus itu bermakna terdapat kebocoran pada sistem kedap udara airlock bunker yang merisaukannya. Dia mendakwa udara di luar bunker sangat toksik dan boleh membunuh manusia serta-merta. Berikutan itu, dia mengambil langkah untuk memastikan udara di dalam tidak tercemar. Memandangkan tikus itu juga berpotensi membawa pencemaran, dia membakarnya dalam incinerator walaupun dibantah oleh daughter. Beberapa hari kemudian, mereka menyambut hari lahir daughter. Semasa makan malam, daughter yang ingin tahu bertanya kepada Mother jika manusia boleh bertahan hidup di luar bunker. Kewujudan tikus itu membuatkan dia mempersoalkan ajaran Mother. Mother sekadar menjawab bahawa dia tahu tiada manusia di luar dan memandangkan dia tidak pernah salah, dia mengisytiharkannya sebagai fakta yang tidak perlu dibantah. Lewat hari itu, daughter terdengar bunyi dari pintu airlock facility tersebut. Dia pergi memeriksa tetapi tidak nampak apa-apa dari pintu pertama. Apabila bunyi itu semakin kuat, dia memakai sut hazmat dan membuka pintu. Semasa dia menghampiri pintu kedua, dia mendengar seorang wanita meminta tolong dan mendakwa dia telah ditembak oleh droid. Daughter segera mendapatkan sut hazmat untuk wanita itu bagi membantunya. Dia menutup pintu pertama untuk mengekalkan jarak selamat, kemudian membuka pintu masuk dan membiarkannya masuk. Apabila pintu dibuka, Mother mendapat sistem amaran. Wanita itu merayu supaya jangan memberitahu Mother tentang kehadirannya. Daughter berasa ragu-ragu kerana dia tidak pernah menyembunyikan apa-apa daripada Mother. Mother tiba tetapi tidak melihat wanita yang cedera itu kerana dia bersembunyi di dalam airlock. Apabila ditanya apa yang berlaku, daughter mendakwa dia tidak sengaja membuka pintu masuk. Sebagai hukuman atas kesilapannya, dia diminta menduduki ujian akhir pada waktu itu juga. Mother membawanya ke bilik darjah dan memberinya tablet berisi soalan. Selepas Mother pergi, daughter meninggalkan ujian itu dan pergi berjumpa wanita tadi. Dia mendapati wanita itu tidak sedarkan diri kerana kecederaannya. Dia memeriksa barang-barang wanita itu untuk keselamatan dan menemui sepucuk pistol. Dia kemudian mengejutkan wanita itu dan menawarkan air. Apabila wanita itu membuka topengnya untuk minum, daughter cuba menghalang takut ada pencemaran. Pada saat itulah didedahkan kepadanya bahawa tiada pencemaran di dunia luar dan Mother telah membohonginya selama ini. Daughter menyembunyikan wanita itu di satu bahagian bunker sebelum Mother sempat melihat mereka. Dia kemudian pergi mengambil ubat-ubatan yang diperlukan dari bilik rawatan. Dalam masa yang sama, Mother menemui topeng beracun di airlock. Wanita itu melihat Mother membuang topengnya ke dalam incinerator. Dalam ketakutan, dia memeriksa pistol di dalam bagnya tetapi tidak menemuinya. Apabila daughter kembali, wanita itu membuatkannya terkejut dan bertanya tentang pistol tersebut. Dia menggelar Mother sebagai droid dan mahukan pistol itu untuk melindungi diri.
Mother terkejut apabila sampai ke bilik belajar dan mendapati Doktor hilang. Dia melihat wanita itu memegang Doktor dan berlari ke arah mereka. Wanita itu sempat melepaskan satu tembakan, tetapi peluru itu tidak mendatangkan bahaya. Mother menangkap wanita itu dengan mudah. Doktor cuba menghalangnya, mendakwa satu-satunya sebab wanita itu berada di sini adalah kerana dia memerlukan bantuan. Mother memahami masalah tersebut dan membawa wanita yang cedera itu ke bilik rawatan. Bagaimanapun, dia tidak membenarkan Doktor masuk bersamanya. Berikutan itu, Mother menyoal siasat wanita tersebut sambil merawat lukanya tetapi tidak mendapat sebarang jawapan. Selepas selesai, dia memberitahu Doktor bahawa dia menipu tentang pencemaran untuk melindunginya daripada bahaya dunia luar. Doktor tidak tahu apa yang harus difikirkan apabila mengetahui hal itu. Lewat hari, Doktor memeriksa semula barang-barang wanita itu dan menemui sebuah buku dengan beberapa lakaran orang. Dia pergi kepada wanita itu dan bertanya mengenainya. Tetapi wanita itu tidak berkata apa-apa kerana curiga Mother menghantar Doktor untuk menyoalnya. Apabila Doktor mempertahankan Mother, wanita itu memberitahunya bahawa droid telah melakukan perkara yang mengerikan kepada manusia. Kemudian, Doktor meminta maaf kepada Mother kerana membiarkan wanita itu masuk. Mother dengan penuh kasih sayang memberi kefahaman tentang akibatnya dan memaafkannya. Kesihatan wanita itu semakin teruk tetapi dia tidak mempercayai Mother untuk membedahnya. Oleh itu, Doktor mengambil inisiatif dan berjaya mengeluarkan peluru tersebut. Apabila wanita itu terjaga dari pembedahan, Doktor memberinya makanan yang kemudian dimakannya dengan rakus. Mereka berdua berbual sambil Mother memerhati dari jauh. Keesokan harinya, wanita itu memberitahunya bahawa lakaran dalam buku itu adalah ahli keluarganya. Dia meminta Doktor merahsiakan segala yang bakal diceritakannya daripada Mother. Dia kemudian memberitahunya tentang kem mangsa terselamat di kawasan perlombongan tempat dia dibesarkan. Doktor menegaskan bahawa fasiliti itu mempunyai sumber yang mencukupi untuk membantu orang-orang dari kem tersebut, jadi mereka harus membawa mereka ke sini. Bagaimanapun, wanita itu sebaliknya mahu Doktor menyertai mereka di kem tersebut. Kemudian, Mother memberitahu Doktor bahawa peluru yang ditemui di dalam badan wanita itu serupa dengan peluru dari pistol wanita itu sendiri. Jadi, dia mengesyaki orang dari kem wanita itu sendiri yang telah menembaknya. Doktor akhirnya menduduki ujian tersebut dan lulus dengan cemerlang. Sebagai hadiah, Mother membenarkannya memilih mana-mana embrio untuk dibesarkan seterusnya. Mereka berdua menunggu dengan sabar untuk bayi itu dilahirkan. Kemudian, wanita itu meminta Doktor memeriksa sendiri peluru tersebut dan mengesahkan siapa yang menembaknya, manusia atau droid. Dia melakukan seperti yang disuruh dan mendapati peluru itu sama sekali berbeza, bermakna Mother menipunya sekali lagi. Sambil melakukan itu, dia juga menemui dokumen berlabel untuk embrio nombor 2. Dia meneliti fail-fail tersebut dan menyedari bahawa dia bukan bayi pertama yang dihasilkan di fasiliti itu. Beberapa subjek lain dilabel sebagai gagal. Dia kemudian memeriksa incinerator dan menemui sisa rahang manusia. Dia juga menemui dokumen yang menyatakan subjek tersebut telah dihapuskan. Terkejut kerana Mother membunuh bayi-bayi lain, dia tidak lagi mempercayainya. Dia berlari ke arah wanita itu dan memberitahunya tentang penemuannya. Doktor kemudian bertekad untuk melarikan diri ke kem bersama wanita tersebut. Bagaimanapun, dia mahu adiknya dilahirkan terlebih dahulu supaya dia boleh membawanya bersama. Keesokan harinya, Doktor mengumpul bekalan untuk melarikan diri tetapi Mother menghidu persiapan tersebut. Mother memperdayanya dengan berlakon seolah-olah dia tidak tahu tentang rancangannya dan membawanya ke dapur. Dia akhirnya mengunci Doktor di sana dan pergi berjumpa wanita itu untuk bertanya tentang motif sebenarnya. Sementara itu, Doktor berjaya memecahkan pintu kaca dengan menyembur bahan kimia padanya. Wanita itu dan Mother bergaduh tetapi tumpuan Mother terganggu apabila Doktor menghidupkan penggera kebakaran. Wanita itu kemudian menemui Doktor dan memujuknya untuk melarikan diri tanpa adiknya. Apabila Mother cuba menghalang mereka, wanita itu menjadikan Doktor sebagai tebusan dan mengugut Mother untuk membuka pintu bagi mereka. Mother terpaksa akur kerana tidak mahu Doktor tercedera. Mereka berdua akhirnya berjaya melarikan diri keluar. Bagaimanapun, tanah yang gersang dan realiti dunia luar yang aneh menimbulkan kemarahan Doktor lalu dia menyerang wanita itu. Wanita itu menegaskan mereka perlu mencari tempat perlindungan secepat mungkin dan mereka berdua mula berlari semula. Mereka diekori oleh droid pembunuh manusia dan nyaris maut sebelum sampai ke destinasi. Wanita itu memberitahu Doktor bahawa droid telah berusaha memulihkan bumi. Sebelum itu, manusia sukar untuk bernafas. Mereka sampai ke sebuah pantai dengan kontena kargo yang besar. Pada mulanya, Doktor terpukau dengan keindahan laut, tetapi kemudian dia menyedari bahawa kem yang diperkatakan wanita itu hanyalah kontena kargo tersebut. Wanita itu akhirnya berterus terang dan berkata bahawa orang-orang di kem itu mula menjadi gila kerana kekurangan makanan, jadi dia telah melarikan diri dari sana bertahun-tahun dahulu. Doktor terkejut dan menyesal mengikutinya. Tanpa berfikir panjang, dia mahu balik semula ke fasiliti tersebut. Bagaimanapun,
Di pintu masuk, dia terserempak dengan beberapa pengawal droid yang mengacukan pistol ke arahnya. Apabila dia menyebut nama Mother, mereka membiarkannya masuk tanpa soal. Mother gembira kerana dia selamat dan mengajaknya mendekat untuk melihat adiknya. Apabila dia sudah tenang, Mother akhirnya menjelaskan tujuan sebenar kewujudannya. Rupa-rupanya sebelum Daughter, dia telah membesarkan beberapa manusia dan membebaskan mereka ke dunia luar, tetapi dia gagal mengambil kira bahawa mereka mungkin menjadi jahat dan berlawan sesama sendiri. Apabila anak-anaknya mula mengancam kepupusan kedua umat manusia, dia mengambil langkah untuk menghentikan mereka dan droid akhirnya menjalankan tugasnya. Bermula dari situ, dia memutuskan untuk membesarkan manusia yang beretika seperti Daughter. Sambil mereka berdua melihat bayi yang baru lahir itu dengan penuh kasih sayang, Daughter bertanya tentang sisa manusia yang ditemuinya. Sebelum Mother sempat menjelaskan diri, dia mendukung bayi itu dan cuba melarikan diri dari fasiliti dengan memerangkap Mother. Droid di luar mendapat pemberitahuan amaran dan mula memotong pintu masuk. Daughter mengacukan pistol ke arah Mother dan memintanya menyuruh droid lain berundur. Mother menjelaskan bahawa dia dan droid lain berkongsi visi dan kesedaran yang sama. Dia kemudian memberitahu Daughter bahawa dia boleh sama ada meninggalkan fasiliti tanpa adiknya atau membantunya membesarkan bayi itu. Bagaimanapun, Daughter bertegas bahawa Mother sudah pun menyelesaikan tugasnya dengan membesarkan Daughter. Dia mahu peluang untuk menunjukkan kemampuannya kepada Mother dengan membesarkan bayi itu sendiri. Tiba-tiba, droid berhenti memecahkan pintu. Mother meminta Daughter mematikannya kerana dia telah memenuhi tujuannya. Daughter menembak CPU Mother, akhirnya membunuhnya. Dia memikul tanggungjawab untuk menyelamatkan umat manusia daripada kepupusan. Kita kemudian melihat wanita tadi bertemu dengan sebuah droid yang kelihatan sama seperti Mother. Ia memberitahu wanita itu bahawa dia telah memenuhi tujuannya, memberi gambaran bahawa dia juga salah seorang anak Mother yang mungkin dilantik untuk membantu menguji potensi Daughter. Pada akhirnya, Daughter kelihatan menyanyi untuk adiknya dan memeriksa embrio-embrio lain. Jadi, itu dia pengakhiran I Am Mother. Persoalannya sekarang, adakah wanita tadi memang sengaja digunakan oleh Mother untuk test Daughter atau dia pun mangsa keadaan? Dan korang rasa, Daughter mampu tak besarkan ribuan embrio tu seorang diri tanpa jadi obses macam Mother? Cuba korang komen kat bawah. Korang, Team Mother atau Team Daughter? Kalau korang suka kupasan mendalam macam ni, jangan lupa belanja satu like dan subscribe untuk video recap yang lebih mind blown lepas ni. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video seterusnya.